salam sejahtera semua. Nama saya Al-Razani binti Ahmad Jeffrey daripada kelas PPS 29. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan persembahan digital saya yang berfokuskan tentang tipografi digital dan juga reka letak digital berdasarkan pendekatan Casper. Yang pertama, mari kita kenali apa itu tipografi digital. Tipografi digital ini ialah seni penyusunan pemilihan huruf dalam reka bentuk digital supaya mesej yang disampaikan jelas dan ringkas. Seterusnya, dalam tipografi digital terdapat dua jenis tipografi, iaitu tipografi serif yang lebih formal dan sesuai untuk teks yang panjang. Yang kedua adalah sans serif yang lebih moden, lebih ringkas dan sesuai untuk tajuk dan paparan digital. Jika bentuk seni digital, pemilihan tipografi yang tepat sangat penting. Sebagai contoh, tajuk slide boleh menggunakan font sans serif yang tebal untuk menarik perhatian pembaca, manakala isi kandungan pula boleh menggunakan tipografi serif yang lebih ringan untuk memudahkan pembaca untuk membaca slide. Seterusnya, mari kita lihat apa itu konsep reka letak digital menggunakan pendekatan Casper. Casper ni terdiri daripada 6 prinsip utamanya, iaitu kontras, perbezaan dengan menggunakan warna yang terang untuk tajuk, manakala menggunakan warna yang neutral untuk isi supaya mesej yang disampaikan lebih jelas. Yang kedua adalah alignment, iaitu susunan dengan memastikan teks dan imej disusun dengan kemas dan tidak berselera. Yang ketiga ialah simplicity, iaitu mudah, mengelakkan terlalu banyak elemen dan menggunakan ruang kosong untuk keseimbangan. Yang keempat ialah permitting, iaitu hampir, meletakkan teks atau imej yang berdekatan dengan teks supaya mudah difahami oleh pembaca. Yang kelima ialah emphasis, iaitu penekanan, yang dengan menggunakan tulisan yang bold untuk warna atau warna yang berbeza untuk menonjolkan lagi isi yang penting. Yang keenam pula adalah repetition, iaitu pengulangan, mengekalkan gaya tipografi dan warna yang konsisten sepanjang persembahan. Dengan menggunakan prinsip Casper ini, persembahan digital akan kelihatan lebih profesional, tersusun dan menarik perhatian penonton untuk membaca persembahan digital kita. Setiap penerangan pasti ada contohnya. Mari saya tunjukkan contoh berkaitan dengan tipografi digital. Kemudian saya tunjukkan bagaimana prinsip Casper ini diaplikasikan dalam persembahan digital kita. Kesimpulannya, tipografi digital ini membantu kita untuk menyampaikan mesej dengan jelas melalui pemilihan huruf yang sesuai, manakala untuk konsep reka letak dengan pendekatan Casper ini memastikan persembahan digital kita lebih tersusun dan berkesan.
Dengan kedua-dua elemen ini, persembahan digital kita bukan sahaja informatif, tetapi juga ia akan kelihatan lebih kreatif dan menarik perhatian penonton.